Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak cerita sikitlah kisah-kisah Nabi lah. Kisah-kisah Nabi daripada Nabi Adam. Saya nak cerita kisah daripada bermula pada Nabi Adam ya. Yang nak cerita ni ialah 25 Nabi. 25 Nabi Rasul beserta mukjizat Nabi lah. Dia mula Nabi Adam ya. Nabi Adam ni ialah mukjizat dia. Allah cipta Nabi Adam ni tanpa orang tua. Nabi Adam ni dia lahir tak dia. Allah sebagai tu cipta dia. Dia tanpa apa? Tanpa bapa, tanpa ibu lah. Nabi Adam, kisah Nabi Adam ni. Lepas tu cerita pula Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam ni dia ilmu penulisan. Ilmu penulisan ni matematik semua tu kan. Kira-kira bulan, matahari semua, cuaca semua tu daripada Nabi Ilyas lah. Dia alaihissalam yang kita tu. Selepas Nabi Adam dia dah buat dah kita ni. Penulis apa semua tu Nabi Adam dah buat. Matematik kira semua Nabi Adam dah. Lepas tu yang ketiga Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam ni bahtera Nabi Nuh ni ialah kapal dia lah. Dikatakan kapal Nabi Nuh ni dia kata orang dia dakwah dekat beratus tahun tapi orang tak nak masuk. Tak nak apa beriman dengan Allah ni. Sedangkan sampai anak dia sendiri, isteri dia sendiri pun tak mau ikut cakap-cakap dia. Di satu bahtera ni Allah SWT akan bisa kata macam tsunami lah. Macam kita sekarang tsunami, macam di tsunami pada gunung macam kat Indonesia tu. Jadi Allah marah dia tsunami. Kena tsunami, berapa orang yang hidup atas kapal tu. Itulah kisah Nabi Nuh. Dengan kapal dia, dengan bahtera kapal. Dia buat kapal daripada awal-awal lagi. Semua masuk dalam kapal, termasuk isteri dan anak dia pun berapa orang yang masuk dalam kapal, yang lain semua tenggelam dalam tu. Itulah kisah Nabi Nuh dengan kapal dia. Lepas Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam dengan angin, topan. Masa tu angin, topan hancur semua. Itu kisah Nabi Nuh, Nabi Hud. Nabi Hud ni dengan angin. Nabi Soleh alaihissalam unik diberi bantu. Unta lah. Unta dalam batu berhidup. Dia buat unta lah dari batu. Lepas tu Nabi Ibrahim alaihissalam banyak sejarah dia lah. Api tak membakar. Nabi Ibrahim ni api tak apa, banyak kisah dia lah. Kita Nabi Ibrahim ni saya tak nak cerita lah kisah dia, tapi saya cerita kisah apa dia punya mujizat Nabi Ibrahim. Nabi Lut alaihissalam selamat dari azab. Allah selamat dari azab. Nabi Lut, Nabi Ismail alaihissalam diselamatkan dari sembelih. Nabi masa zaman kita buat haji ni, kisah Nabi tu, kita buat korban ni daripada Nabi Ibrahim lah. Saya tak nak cerita lah, nanti saya cerita lah kisah dia lagi kan. Saya cerita dia punya mujizat dia. Lepas tu Nabi Ismail, Nabi Isa alaihissalam lahir di usia tua. Jadi Nabi Isa ni dilahir dia, ayah dia tua, baru lahir dia, Nabi Isa ni. Dia umur tua lah baru. Umur dekat 90, dekat 100 tahun umur baru dia lahir dia. Nabi Yaqub alaihissalam, penglihatan kembali. Nabi Yaqub ni dia boleh buat orang buta kembali, sembuh semula. Orang buta. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf ni adalah tafsir mimpi. Dia kisah Nabi Yusuf ni dia boleh tafsir mimpi lah. Istana tu orang buat yang akan berapa yang nak berlaku akan datang, dia boleh tahu, dia boleh tafsir
Satu TV. Banyaklah kisah-kisah Nabi Yusuf yang kena buang dan pelaga tu kan. Itulah kisah Nabi Yusuf. Saya tak ceritalah. Saya cerita berkenaan dengan mujizat sahaja. Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakit. Nabi Ayub ni dia sakit lama. Bertahun-tahun sampai anak bini dia pelari lah. Sampai bini dia pelari, larinya dia sembuh juga lah. Sembuh daripada penyakit Nabi Ayub. Nabi Su'aib alaihissalam azab gempa lah. Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa alaihissalam yang kata apa? Yang kata bubuh hanyut dalam kapal dengan tu. Hanyut dalam kapal tu kan. Yang tu nak kata lawan dengan raja-raja tu kan. Itulah Nabi Musa. Banyak yang mujizat dia. Saya cerita sikit lah. Mujizat dia membelah laut dengan tungkat dia. Banyak lagi lah dia apa? Dia jadi ahli nujum yang apa? Ular jadi ular setelah ular tu. Saya cerita kenaan dengan belah laut. 12 laut dia belah. Kita Nabi Musa. Nabi Harun ni sepupu dengan Nabi Isa. Nabi Harun alaihissalam ni pisah berbicara. Jadi Nabi Harun ni ialah bersih berbicara. Nabi Zulkifli alaihissalam sabar. Nabi Zulkifli sabar. Nabi Zulkifli sabar, adil. Daud, Nabi adil, sabar, adil. Nabi Daud alaihissalam alaihissalam besi jadi apa? Lembut. Besi itu jadi lembut. Tapi Nabi Daud yang kata suara yang sedap tu saya tak mengenal lagi lah. Saya cerita kenal tu nanti panjang pula saya punya handphone saya ni. Nabi Daud. Lepas tu Sulaiman alaihissalam kuasai angin dan jin. Nabi Sulaiman ni dia apa? Boleh bercakap dengan semua, boleh bercakap dengan apa, dengan angin, dengan burung semua dia. Istana semua. Jadi saya tak cakap panjang lah. Saya cerita sikit lah. Lepas Sulaiman, Nabi Ilyas diturunkan hujan. Musim kemarau lama kan. Nabi Ilyas ni akhirnya dia turunkan hujan lah. Lepas turunkan hujan. Lepas Ilyas alaihissalam, mukjizat dia dakwah. Dia dakwah. Nabi Yunus alaihissalam selamat dari ikan. Berapa lama ada duduk dalam perut ikan tu Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus kan telah dengan ikan kan. Itu Nabi Yunus. Lepas Nabi Yunus, Nabi Yahya alaihissalam. Hikmah sejak kecil. Hikmah sejak kecil. Dan Nabi Isa alaihissalam menghidupkan yang mati. Menghidupkan orang yang telah mati. Jadi saya tak cerita satu-satu lah. Saya cerita dia punya apa? Dia cerita, itulah nak cerita tu jadi panjang nanti. Nabi kita, akhir Nabi kita Nabi Muhammad SAW ni ialah dengan Quran. Jadi Allah ceritakan, Allah cerita Quran ni dia sampai dah 1400 tahun dah. Masih kita boleh guna Quran lagi. Kan? Bahasa-bahasa lain pun dia dah habis kan. Jadi dalam Quran ni kalau kata daripada Nabi, daripada sahabat, daripada bahasa Quran ni kan. Kalau Tuhan hidup balik lah. Kalau sahabat-sahabat dulu kan, dia boleh bercakap dengan kita atau menggunakan Al-Quran. Bahasa Inggeris ke, bahasa Tamil ke, bahasa Cina ke, dia tukar-tukar kan. Macam kita, termasuk kita bahasa Malaysia sekali. Di zaman saya kecil-kecil dulu cakap dia lain. Cakap Patani, cakap lain semua kita tak faham. Dia kata, kita panggil benda-benda tu lain kan. Tapi kalau Quran ni dia, sampai kalau kita hidup daripada dulu zaman 100 tahun dulu pun, 140 tahun dulu kita boleh cakap balik kalau ikut kita. Kita ikut Al-Quran, boleh cakap dengan orang. Tapi dia guna bahasa Al-Quran. Itulah Al-Quran ni majizat dia banyak. Jadi saya tak payah cerita banyak-banyak berkenaan dengan majizat dia. Jadi kita semua ni berkenaan hukum-hukum semua ni itu ada dalam Al-Quran. Kita ada dalam Al-Quran. Tuhan dah bagi Tuhan bagi kat Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad. Sedangkan beratus tahun kan daripada Nabi Adam ni. Adam, Idris, Nuh, Soleh tu kan, Ibrahim dulu semua itu sampai habis tu. Jadi Nabi cerita dalam Al-Quran berkenaan dengan dalam Al-Quran kan. Kita tahu tidak, kita mana tahu sejarah Nabi Adam ni tak ada ibu, tak ada bapa semua kan. Nabi-Nabi lain pun dia diambil daripada Al-Quran dan Muhammad ciptakan Al-Quran. Jadi kita semua sekarang, sampai sekarang pun, sampai akhir zaman pun kita dah tak tahu berkenaan dengan apa di mujizat tu lah. Untuk yang Nabi Muhammad ni dia Al-Quran
Nabi lain pun dia gunakan kitab juga kan. Kitab Injil, Zabur, kitab apa? Kitab yang lama lah. Kitab Taurat, Injil kan. Apa di banyak-banyak kitab tu lah. Tapi kitab tu bila dah lahirnya Al-Quran Nabi Muhammad ni, dihapuskan lah. Dihapuskan Quran, tak dipakai lagi lah. Tapi orang-orang Israel, orang Kristian ni masih nak guna lagi kan. Tapi tak boleh lah. Kita kena ikut Quran lah. Itu yang fadilah-fadilah yang saya sampaikan ni. Jadi saya tak boleh lama-lama lah. Jadi takut handphone saya ni penuh sangat. Itu saya dapat cerita. Jadi kita ni, macam mana pun kita ni, orang-orang Islam ni, kita kena yakin lah. Kita yakinnya macam mana? Kita yakinnya ada sisa kubur kan, ada pada masyarakat kan, ada hari akhirat kan. Tapi benda-benda tu kita tak nampak kan. Benda-benda tu kita tak nampak lagi. Kalau kita mati so baru nampak. Macamlah ruh kita tu dia macam kita mimpi kan. Bukan badan kita yang kita pergi buat sesuatu, kita mimpi macam-macam tu. Ruh kita macam tu, ruh kita tak mati. Mayat kita jadi tanah, jadi cacing. Tapi kita punya apa, ruh kita tu. Jadi kita jangan buang masuk lah. Macam saya sebutkan, bapak saya tu dah umur dah 60 tahun dah meninggalkan. 60 tahun tu dulu sisa kubur tak habis lagi. Dalam kubur sisa kan, belum hari kiamat lagi. Kita bayangkan kalau kita nak buat amal ibadat pun tinggi-tinggi sampai 180 tahun kita akan meninggal, tapi kita dah duduk dalam kubur tu lama. Jadi saya nasihat termasuk diri saya sendiri, kita taklah, jangan kita buatlah amal ibadat kita simpankan. Jadi kalau kita mati besok ni, kita ada amalan kita. Kita tak mau buat amalan-amalan yang susah, kita buat yang rukun yang wajib lah. Rukun Islam yang 5 tu kita kena buat. Kita ganti. Tapi kita janganlah buat jahat, mencuri apa semua, nanti habis amalan kita tu kena potong. Jadi itu nasihat saya untuk saya sendiri dan untuk apa ni, kawan-kawan semua lah. Kita tak percaya kadang-kadang sisa kubur ni kan. Macam mana sisa kubur kita tak percaya, tapi benda tu berlaku. Jadi itulah dapat saya sampaikan. Nanti info saya ada 12 minit lah. Nanti kalau ada salah apa, maaf berasaskan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah, maaf berasaskan. Terima kasih.